Angus beef brisket, lamb shank, ayam seko dengan nasi arang percuma dekat Bazar Shah Alam weh. Serius ah? Jom kita. Hello, what's up guys? Last year PUBG Mobile buka gerai dekat Bazar Ramadan TXI Sport Arena. Saya berjaya tahun ni dekat Bazar Ramadan seri Shah Alam pula tu lagi meriah. Antara game dekat sini ada spin and win. Korang tinggal download je PUBG Mobile kalau belum download dan boleh main. Dekat sini ada macam-macam jenis hadiah diorang bagi tau. Macam aku dapat set Sunhawk, dapatlah buka makanan free weh. Selain tu ada drop zone game juga. Korang just tunjuk je umur akaun PUBG Mobile korang. Dalam game ni korang kena lontar grenade dan masukkan ke dalam lubang untuk menang hadiah. By the way, map rondo dah keluar. Korang kena try main tau. Update baru version 3.7 memang cool. Team and mode baru ni banyak yang korang boleh expose. Siap ada camera lagi weh. Syafiq dia dapat set rondo dan juga sampul raya. Kebetulan juga tentu ada Sharina Ricci. Kita orang pun bodek lah nak t-shirt limited edition. Lepas dah settle main game dekat gerai PUBG Mobile ni, kita orang pun redeem lah makanan. Ada 4 jenis makanan kau boleh redeem free je weh. Macam aku claim set Sunhawk dapat nasi arang dengan ayam smoke quarter. Syafiq pula special sikit dia dapat set rondo beef brisket weh. Korang boleh tengok lah. Nak beli boleh. Nak makan ni semua. Macam set winner chicken dinner ayam seko dengan set Erangga smoke lamb shank ni sebab dua-dua nampak sedap, kita pun beli ada 2 set ni. Rasa makanan dia memang superb. Kau tengoklah ni, kita orang borong weh banyak. Yang ni pula dia punya lamb shank dia aku suka. Rasa makanan dia memang superb lah. Harga memang pemilik. Dia punya ayam semua, ayam seko ni semua memang favourite aku weh. Kalau korang peminat tegar PUBG Mobile, datang je ke gerai PUBG Mobile dekat Bazar Shah Alam weh. Nak pergi tu senang je, dari pintu masuk korang belok kiri sampai hujung, nanti korang nampaklah gerai PUBG Mobile ni. Paling best boleh dapat free food weh. Okay, so apa-apa pun jom kita pergi.